Atuk, salam Atuk. Nak. Wah. Ya Allah, kita sapu. Air osmosis. Oh, kau bonsai. Mak tinggal sini. Tak tahulah. Tapi nada tu menakutkan. Awak tinggal sini ke? Oh. Okay, dah nak balik. Gentleman. Aduh, awak balik sebelah macam mana? Ni lah misterinya. Testing. Ada punya kipas ke? Mana ni? So laju kipasnya. So, semua orang tidur. Aku sebab tadi aku tidur dah kat rumah mak su aku. So macam mengantuk lagi tapi malas sangat tidur. Sekarang dah pukul 3 petang dah. Abang aku tak gerak lagi. Abang aku kat Perak lagi. Probably baru nak gerak kot. Sekejap lagi kita berbuka dekat rumah mak su aku. Macam like 2 kilometer je daripada sini. It's so big. Aku tengah edit video. Video untuk malam raya dah siap. Tapi aku saja nak edit because aku tak rasa aku sempat nak edit waktu raya kan. Tempat kerja saya. I want to poop so badly. Aku nak dah berak tu malas. I'm so tired man. Tadi tak jam sangat lah. Tapi kereta banyak lah. But tak ada lah berhenti. Lepas tu macam for subuh pun senang smooth je. Kita orang sahur tadi pun dalam kereta. And then dah sampai-sampai tu aku tidur dekat rumah mak su kejap sebab si homestay tak siap lagi. And then aku baru datang. Lepas tu mak aku semua tengah tidur sekarang ni. I nak tidur juga tapi malas. Aku barai gila tu tadi sambil macam main phone tengok YouTube pun aku tertidur. So hari ni sepatutnya macam ada berkumpul berbuka puasa lah, macam family besar. Tapi tak sure lagi sebab kita orang pun penat lagi. Aku tak tahu orang boleh ke tak nak pergi. Tapi rasanya tak jadi. So kita orang berbuka kat rumah mak su je. Kejap lagi kita nak pergi bazar. Aku tak pernah lagi pergi bazar tahun ni. Aku just duduk kat rumah. That's why tak ada vlog banyak orang raya. Nak hujan ni buruk. So aku betul-betul minta maaf sebab tak post banyak. Aku nak post banyak tapi konten tu it's like tak ada konten yang menarik. Sebab aku duduk dalam rumah aja. And area rumah aku pun dia tak adalah ada bazar besar tu. Macam tepi jalan punya sekecil-kecil je. And aku kayu basikal je, okay. I don't have motor. So saya nak edit kejap. And then sekejap lagi aku nak mandi. And then solat. Lepas tu kalau ada masa berapa aku tidur kejap nap. Okay, ya Allah barai gila muka aku. I beg aku tak cakap lah. Sebab semalam tak tidur. Actually 2 malam aku tak tidur malam. Sehari sebelum tu aku siapkan vlog malam raya. And then semalam kita orang gerak Pening kan. So 2 malam aku tak tidur. I want to put lah. Kita put dulu lah. Aku nak kuih macam tradisional yang kat kampung ni sedap gila. Tapi nenek tu tak jual tau. Sebab dia dah tua. Aku pun dah besar kau rasa. Tapi tak ada orang nak sambung. Kakak aku tidur kat depan tu. Dia macam ada semua bilik kat situ. Single bed. Kakak aku tidur kat situ. There. Nak berak ni. Macam mana? Korang jatuh. Aku tak tahu dengar ke tak. Tapi mic ni patah. Mic patah. Oh my god. So stupid of me. So tak ada mic lah dah macam interview dah. That is so stupid. Don't do that. Aku nak buat time lapse. Tapi aku rasa memang nak jatuh dah pun. Tapi kita lagi. So dia jatuh. Aku barai kamera. Aku pun barai. Aku kalau mak aku nampak ni. Mak aku akan tengok vlog ni. Sorry mama. Elok lagi tak? So sekarang pukul 6. Sekejap sabar bro. Sekarang pukul 6.30. Kita berbuka kat rumah mak su aku sekejap lagi. Ni tengah tunggu abang aku sampai. Tak sampai lagi lah. Yusof on the way.
Tengoklah kalau ada masa mungkin pergi bazar. Tak tahulah weh sebab semua tak larat. So kita orang in charge kan mak. So kita orang beli untuk berbuka lah. Ya, update. So sekarang aku tengah tunggu semua bersiap. A few moments later. Oh, kiranya orang tadi nampak lah adik duduk tengok. Tapi tak kira. Dia tenung. Nampak tak ada orang bertenung adik tadi. Nampak dah? Betul. Dah sampai. Kamu mak suka tak? Dah sampai je. Tisu buat apa? Tisu berak ya? Tisu berak. Salam Atuk. Nak. Tak buka guys. Berapa liter ni? 5. Sabar. Bila beli? Kita minum mineral. Ini air osmosis. Walaupun betul baik tak gelap. Osmosis berbalik tu panggil. Berbalik ya? Terbalik. Habis air pun dia. Isa. Sini. So jangan pergi belakang tu, sini. Kat rumah ni ada 2 orang nak comel. Dia dengan saya. Dia tandas. Isa nak kira. Dia nak pergi kita. Hai. Jom. Baik. Jom. Mantuk seorang je pakai tidur. Kita di rumah. Oh, baru tahu. Kita balik ke apa dulu? Yusof. Jom berbuka Yusof. Dekat mama? Makan Oh, dia punya seronok dengan tangga. Lapang kan Yusof? Dia tak lapang. Adik. Ya. Hari ni abang dah. Tak ada. Mata tu gitu dah. Ya, macam rumah kita. Itulah adik cakap. Macam rumah lama. Mama. Rumah lama. Mama dukung. Ada gerbang panjat sampai atas. Ada taman. Pokok bonsai. Nampak takut. Awak tengok sini ke? Adik start mak sambal baloi yang buat. Buatnya sambal yang menakutkan. Baloi yang macam ni fahamkan ke situ. Betul lah. Awak buat apa sini? Saya apa? Mak cakap tadi. Awak duduk, awak tinggal sini ke? Saya tinggal sini. Ayat dia kan. Ni rumah saya. Macam cerita tu. Ni rumah saya. Macam jauh nak pergi. Biru yang hijau lah. Betul warna. Jauh, sorry lah. Saya salah. Tak, adik bercakap biru. Ada cakap biru, kita cakap hijau. Oh ya kan? Aku cakap biru hijau je tadi lah kali. Tak tahu kalau apa. Tanya Ni mak. rumah dah siap. Rumah mak tinggal sini. Mak tahulah. Tapi nada dah tahu menakutkan. Oh, betul kan? Nada dia menakutkan. Mak kenapa? Awak tinggal sini ke? Jadi mak ini rumah saya. Dia menakutkan. Siapa yang banyak kali tengok cerita benda-benda dia akan tahu lah. Ini rumah saya. Mulut boleh tahan. Jadi 3 orang lah kata tutup mulut. Dah bertambah. Nampak je lah kan. Ha? Ha. Dalam tambak. Cantiknya bendang. Kita berbuka. Alah mana bendang ni? Awak tinggal sini ke? Rumah saya. Kan kau cakap kalau ada apa? Tadi 2 kali tak jawab kan. Akak lah macam tu. Wah, ada FX effect. Semua kat makan miring. Kopi lah? Dah, tak ada kursi. Tak cukup kursi dah. Dia kursi lah. Kita naik. Oh, tepat lah. Okay dah. Kapitan. Oh, tu kapitan. Jadi, semua tidur. So, Ashunya kamera jatuh. Dia betul habis mikrofon patah. Okay, Isam. Show to Ashu. Good. Good. Okay. Dia pula seronok. Next one. Peace lah, peace. Peace lah. Oh. So, buat tu. Big. Kaki. Big. Buka. Big. Buat kaki besar. Apa dia nampak? Big. Door. Tu door. Big door. Big. Door. Sini.
Kiss, kiss. Pose, pose. Pose, pose. Smile, smile. Sana smile. Smile. Comelnya. Comelnya. Lagi, lagi. Angry face, angry face. Ni tak boleh. Angry face. Angry face dah. Bunyi apa tu? Angry face. Oh. Mad face. Oh. Ada kuih apa? Oh, menarik. Apa warna hijau ni? Oh, ni. Oh, ni sedap. Ni sedap. Tak panas. Kita nak ikut coffee bean. Dah nak balik. Zombie. Zombie. Asyik lah dapat muka ni. Seronok apa? tak mungut. Lepak, lepak. Air rasa Okey, rimas. sikit. Coffee bean, coffee bean, coffee bean. Kita nak pergi lepak minum coffee bean. Saya dah berbuang. Adik letak. Oh, jam. Jam bro, jam, jam. Pipi dia punya minuman. Pulang alik. Awak duduk sini ke? Esok nak pergi mana? Lepak. Tengok eh. Esok nak pergi Awak mana? duduk sini ke Yusuf? Jom lepak Yusof, lepak. Lepak ya ke? Lepak. Lepak. Nah. Pergi malam. Ya Allah, kereta sapu. Let's go. Hand. Oh, hand. Mama Hen. Mama Hen. Mama Hen. Balik ke? Dah lagi. Sedapnya. Nah, sedap weh. Itu sedap betul cara dia. Balik. Selamat pagi semua orang. Hai. Selamat pagi apa? Oh, sudah tengah hari. Hello. Saya bangun pagi lah. Sekarang sudah tengah hari. Ya ke? Kamu apa? 12. Ha. 12 ke? Ya. Hari ni kita nak pergi mall. Tak tahu kat mana sebab kat Penang kan. Kami ni turis. Suka hati je. Kami ni Penang. Tak apa-apa nak Penang sangat lah. Tak duduk sini. Tak tahu. Nak beli baju raya dekat Mother. Ni OOTD. Baju belang-belang. Bilik kami. Tak ada tengok siapa. Yang akan pergi berapa? Saya, Mak Tok, abang saya, Yusuf, kakak saya, and sepupu saya. Sepupu saya kena ada sebab nak kena bawa pergi mall. Mall yang bagus. Bawa belanja barang. Ya. Tengah tunggulah ni. Ha? Saya orang Penang yang tak tahu nak pergi. Yelah, dah berapa tahun dah bermastautin di negara luar. Negara luar. Sepah. Hari ni hari apa? Sabtu. Lusa raya. Kalau raya lah. Tiba-tiba esok mah. Mulut saya. Apa jadi semalam? Oh, semalam lepas-lepak coffee bean tu. Memang tak mandi. Sudah mandi. Baru siap mandi. First time budak ni mandi pukul 12. Apa dia cakap? Oh, semalam lepas balik coffee bean tu, ingatkan kita orang nak balik tidur lah. Tapi tak, mak suruh aku datang sini. Kita orang sambung sembang kat sini. So last kita orang balik, sampai kat rumah ni pun dalam pukul 1 lebih. So kisah dia memang tak tidur lah semalam. Aku tidur macam pukul 4 pagi tu baru tidur. And then bangun pukul 5 lebih untuk sahur. Lepas subuh baru tidur sampai lah pukul 10.30. Nak kena keluar pergi mall. Yang lain semua pattern macam tu kat tidur. Tidur tak tidur jugalah. Barai bro. Kira total dah 3 malam.
3 malam turut-turut tak tidur malam. Tidur siang. Kan tidur malam dengan siang kan lain. Tapi okey je. Alah, apalah sangat kan. Sebelum ni boleh tidur lagi. Masih tak tidur berapa malam tu. Ni at least tidur siang lah juga. Hari ni tak tahulah plannya apa. Setakat ni nak pergi beli baju mak je. And probably baju saya extra. Siapa tahu. Bila nak pengumuman raya? Aku tak tahulah. Ya, ni muka tak cukup tidur tapi selai. Dari kucing. Kucing siapa pula tu? Dia nampak. Kucing siapa pula tu? Kami tak belor apa kucing. Awak yang datang dari mana ni? Kucing Pening. Dia tak faham lah kalau kita cakap Melayu. Melayu kena Melayu Utara. Anyways, saya akan jumpa korang kejap lagi bila kita nak pergi mall. Let's go. Penang day 1 bro. No, semalam sampai day 2. Let's go. 2, 3. 1, 2, 3 dia pun. Oh, nak ambil gambar ke? 1, 2, 3. Gambar. Siapa pandai? Kita malu puji diri. Siapa pandai? Yusuf mana? Yusuf mana? Mainan dia bersusun macam ni. Mama fat. Siapa ajar tu? Babah kejam. Apa lagi? Tami mama fat je tu. Slim lah. Abang solid. Oh, bandar dia ajar anak dia. Oh, maksudnya. Comel. Oh, zulung comel. Jum. Ha? Lepas tu kenapanya? Kakak nak buka pintu kot. Adik dah siap kan? Kita pula yang cepatnya. Kita siap pertama. Kita siap dulu. Yang first. Aduh, saya tengok sikit. So fat. Kak naik buaya. Wah, macam dekat Cameron Highland tau daripada sini. Takut roboh? Tak ada lah. Adik faham yang first time naik tu sebab dulu kat rumah kawan adik pun macam tu. Perempuan duduk bau kari. Oh, no. Merata-rata kat sini pun ada. Ui, banyak. Dia tanam daun kari macam tanam pokok bunga. Ha, situ ada. Tu ada. Okay, cepatlah. Tak, tupai. Mana tupai yang besar tadi? Ah, tu tupai. Kakak, tupai. Ada tupai. Tiba-tiba musang. Jubah makan Siti Khadijah. Masya Allah. Masya Allah, Mama. Rezeki Mama. Ada ingat salah dengar. Jubah mak kat Siti Khadijah. Harapnya ada lah. Nak beli jubah mak kat Siti Khadijah. Tak ada telekong tahun ni mak ada jubah tak? Oh, sambil tak? Sebab bini mati tasking. Apa mana ada? Mak kena duduk makan ni mak. Oh, mak kena beli ni. Gentleman. Ya. Sikit lutut. Anda matuk sikit lutut. Tapi saya suka deep brown. Yelah, maksud tengok tengok size. Nanti kita ambil colour lagi satu. Bukan colour lagi. Oh, dia yang seluar tu ke? Ya. Mama. Ya, asyik baik lah. Tak, colour maroon tu pakai tudung ni pun boleh. Aisyah tak lari pun. Takkan bukan one set pun. Posing. Dah. Nice. Dah. Okey. Kira size betul. Size betul. Kain dia pun elok. Yes. Seluar tak payah try pun tak apa. Sebab tak payah try. Sebabnya seluar mak pakai pun dah okey je. Tak, seluar dia memang besar kat atas. Okey je. Ya. Lepas tu mak tak nak pakai jubah, pakai seluar ni dengan baju lain. Okey, blouse. Nice mak. Tadi ketat dia masuk kan? Mana lagi ketat tadi? Yang ni kot. Beli kasut kat mata. Tak, yang ni macam mana? Jadi rata. Yang ni dia macam mana?
tengok kan. Kasut. Tak puasa tak? Masak dulu kan. Duduk je. Telur. Telur ni balik tak? Tak, tu mi rebus. Tu mi rebus tu. Bawang goreng je lah kan, tak apa. Ngantuk. Tak bagi, dua-dua tak bagi. $3.10. Mari beli bahan nak memasak. Dah, pergi. Tak dah beli barang dapur. Masak rendang. No, ni mi kari. Sayur ambil kau. Hijau je. Dia kambing. Dozer. Dengan bulldozer tersepit kat rambut. Belakang rambut dia. Tersepit rambut. Penat tu. Jom balik tu. Dah buka-buka sana pun macam mana? Ngantuk. Tertidur dah. Sengantuk. Nak angkat. Nak pakai. Let's go. Ngantuk. Assalamualaikum. Homesick. Sakit leher tidur macam mana? Pakai dah benda tu. Kasut baru. Tak ada orang ke? Yang ni tak payah bawa turun kakak kan? Sebab ni untuk rumah masuk kan? So, bawa ke tak? Nak pejam mata ke? Okey, pejam mata. Pejam mata. Oh. Pot siapa ni? Anyways, saya dah sampai rumah. Homestay. Sekarang pukul, alah, tak tengok pula jam pukul berapa. Rasanya dalam babi yang kahwin. Ayam bot tergolek. Tak atas tu. Tadi dia berdiri ayam bot ni roboh pula dah. Dah hampir batal. Mencarut pula kan. Hey, saya puasa yo. Saya puasa. Kuningnya muka aku sebab kelansir ni. Anyway, sambung tadi apa? Sekarang rasanya pukul 6. Pukul 5 aku tak tahulah sekejap lagi kita berbuka macam biasa kat rumah mak su aku. Tapi sekarang nak solat dulu rehat kejap. Aku dah tidur kejap tadi. KO. K to the O. KO. Tadi asalnya nak pergi Penang tapi tak jadi. So, sepupu aku je, adik sepupu aku seorang pergi Penang beli makanan untuk berbuka. Tak tahulah, aku tak tahu apa plannya. Lepas tu dia balik. Bawa balik lah, bungkus bawa balik untuk berbuka. Saya tadi macam nak shopping, tapi ramai sangat manusia lah kat mall tu. Aku pergi Sunway Carnival. Saya tak boleh, ramai sangat orang. Tak seronok. So, macam tak apalah, aku tak nak lah cari apa-apa baju ke kasut ke. Nantilah aku nak shopping kat KL, not Penang lah. Kita shopping untuk mak aku je tadi. Beli kasut, jubah. And then tu je, aku pakai apa yang ada je. Alright, so jumpa lagi untuk berbuka. I nak rest for a bit. Nanti malam probably kita keluar jalan. Kita tahulah. Okay, kita follow the flow. Okay, jumpa korang lagi. Bye-bye. Abang aku pergi bazar, tapi macam aku malah nak keluar, ramai sangat orang. Ramai gelar. Sekarang pukul 6.50. Last minute gila cari kuih. Abang aku lah ni. Tiba nak peluk panggang. Peluk panggang yang sedap tu tutup. Semua pakai tepi jalan je. Lintas-lintas. Aku rasa malam kita pergi pokok ketapang lah. Tak sure lah. Semalam pun saya nak kuih juga, tapi malas nak pergi tengok. Tapi ramai orang. Ya Allah, ramai. Aku dah terlalu, orang kata apa, drain energy. Dekat mall pun ramai. Nak beli kuih pun ramai. I don't want lah. Letih tahu tak. Dengan aku tidurnya tak macam apa, tak betul. Aduh. Ya, tu je nak update. 7 orang. Let's go. Dah pukul 7. Apa ni?
7.24 dah. Jom kita berbuka. Cepat. Mak Tok mana? Assalamualaikum. Kat luar. Cepat. Masuk. Assalamualaikum. Mak mandi. Oh, Adik mandi tak? tak main lah mandi-mandi ni. Tak ada, tipu je. Jagi balik. Ha? Jagi balik. Okay. Hari ni berbuka 7.29. Lagi tahan. Bergema takbir dituduh. Sudut apa? Sudut tak? Tak Saya tengah merakam muka saya. Nak tanya. Cucuk jagung. Kak makan. Bibi ambil gambar. Ya, kakak. Oh, ada. Ada apa? Cucuk. Ni lama ah. Kecilnya. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey. Jom balik. Balung dah ni pergi buka tadi. Mana dia? Sana sebelah. Jom balik rumah. Mana dia selipar? Tak ada slipper sebelah lagi. Pakai slipper. Ada orang bawa balik sebelah macam mana? Ni lah misterinya. Dah jumpa dah sebelah kat sini. Sebelah mak mantu. Lepas tu bawa balik slipper lain. Kata komen mengantuk sangat. Bukannya anaknya mengantuk, maknya mengantuk. Ya.